lupa like, subscribe dan share. Hashtag Motivasi Manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang manusia golongan yang masuk ke dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hari kiamat, yang mana golongan yang masuk syurga, golongan pula yang masuk neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam surah ini tentang golongan yang masuk neraka itu adalah golongan yang amilatun nasibah. Kerja-kerja mereka adalah penat semata-mata, tak ada pahala pun. Tidak menjadi kebaikan, tidak. Dia bukan convert, dia sepatutnya kebaikan tapi dia convert kepada keletihan semata-mata. Amilatun nasibah. Manakala golongan yang masuk syurga pula adalah mereka yang lisa'iha radiyah. Ini satu perkataan yang penting. Kita nak usaha kita itu adalah usaha yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam surah Al-Baqarah, kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah yang tempatnya adalah selepas surah Al-Fatihah. Surah Al-Baqarah ni antara surah yang hujung diturunkan. Tapi dia di tempat di surah yang datang selepas Al-Fatihah. Dan apakah kaitannya? Kaitannya adalah bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi orang yang beriman itu mereka meminta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang engkau beri nikmat ke atasnya. Bukan jalan orang yang kau murkai, bukan jalan yang sesat. Dan siapakah orang yang berada di atas jalan yang lurus, yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa pula yang Allah Subhanahu wa taala murkai, dan siapa pula yang Allah Subhanahu wa taala golongkan sebagai golongan yang sesat. Ini golongan-golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Baqarah. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang kafir itu. Ini golongan siapa? Golongan yang sesat. Adalah orang-orang yang sama ada engkau bagi peringatan atau engkau tak tegur. Sama je. La yu'minun. Dia tak beriman. Orang kafir. Allah Subhanahu wa taala memulakan surah Al-Baqarah dengan menyebutkan tentang orang-orang yang beriman. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Kitab ini tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang beriman dalam keadaan dia tak nampak pun Allah tu macam mana. Al-ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang dia tak nampak pun Allah tu macam mana. Dia tak sentuh pun Allah tu macam mana. Dia tak tahu melainkan dengan apa yang diturunkan dalam Al-Kitab, yakni Al-Quran. Mereka inilah yang disebutkan sebagai beriman, dan inilah dia golongan yang berada di atas jalan yang benar. So dalam setiap penyampaian Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang golongan-golongan ini, perlu untuk kita fahami supaya kita ini berada di dalam golongan yang betul yang disebutkan dalam suratul Waqiah, ashabul yamin, golongan yang kanan. Dan kita menjauhi sifatnya, caranya orang-orang yang tergolong dalam golongan yang kiri, ashabus shimal, yakni orang-orang yang mereka itu tersingkir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. So Allah Subhanahu wa taala keep telling us, bukan untuk sia-sia, tentang orang-orang Yahudi. Kita tengok, kita jauh kot, kita berapa ribu kilometer daripada penempatan orang Yahudi hari ini. Apa kena-mengena dengan kita? Lebih dahsyat lagi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang golongan Yahudi yang dulu, yang tak ada kena-mengena dengan zaman kita hari ini. Kita boleh assume begitulah. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala keep telling us, terus-menerus menjelaskan kepada kita supaya kita tidak mempunyai sebarang bentuk yang sama dari sudut rasanya, caranya, gayanya dengan mereka. Kerana itu Nabi SAW menyebutkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesungguhnya sesiapa yang menyerupai satu kaum, dia itu adalah termasuk dalam kaum itu. Satu hari sahabat tanya kepada Nabi SAW, aku ni salat, puasa, dan aku cintakan kau.
Masuk syurga tak aku? Kata Nabi SAW, anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Maka kita perlu pastikan kita ini berada di dalam golongan itu, yang mana kita nak duduk dalam golongan itu bersama dengan orang-orang yang kita cintai, iaitu Nabi SAW, para sahabat, para siddiqin, orang-orang yang membenarkan agama, membenarkan Allah dan Rasulnya. Maka kita nak berada di situ. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء